أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Alhamdulillah, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala lagi dikasihi, sama-sama kita memanjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana begitu sempurna segala nikmatnya yang telah dianugerah kepada kita, yang kita mengecapinya di dalam setiap hembusan nafas dan di dalam setiap detik. Maka hendaklah kita meyakini bahawa tidak ada sesuatu pun yang berlaku kepada kita kecuali ianya adalah dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat sempurna dari Allah yang maha mengetahui, maha bijaksana, maha pengasih lagi maha penyayang. Baik, sambung lagi mukadarah kita daripada kitab Riyadhus Shalihin di bab mulaqafatil yatim wal banati wa syairil dha'afa. Bab berlemah lembut dengan anak yatim, anak-anak perempuan dan juga orang-orang yang lemah. Yang di sini memberi faham kepada kita orang yang secara zahirnya nampak lemah, nampak kurang, tetapi sebenarnya di sisi Allah mereka itu ada hubungan yang luar biasa. Sebab itu kalau kita memahami seseorang yang dekat dengan Allah, maka ujian dia makin berat, ujian dia makin susah. Jadi itu tanda orang yang Allah sayang kepada dia. Maka Allah beri kepada dia di dunia ni sesuatu yang nampaknya berat, berat. Maka kerana apa? Kerana besarlah apa yang akan dapat di akhirat nanti bila dia sabar. An Abi Hubairah A'id ibn Amr al-Muzani wa huwa min ahli bai'at Ridwan radhiyallahu ta'ala anhu anna Aba Sufyan أتى على سلمان وصحيب وبلال في نفر فقالوا ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. فقال أبو بكر أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأتاهم فقال يا إخوتاه أغضبتكم؟ قالوا لا يغفر الله لك يا أخي. رواه مسلم. Di riwayat daripada Abu Hubairah A'id bin Amr al-Muzani radhiyallahu ta'ala. Di beliau di kalangan salah seorang sahabat yang menyertai perjanjian Bai'atul Ridwan, bahawasanya Abu Sufyan, jadi Abu Sufyan pada ketika itu belum memeluk Islam. Abu Sufyan masuk Islam pada tahun 8 pada Fatah Mekah. Jadi Abu Sufyan telah datang kepada kumpulan orang muslimin. Di dalam kumpulan itu ada Salman radhiyallahu anhu, Suhaib radhiyallahu anhu, Bilal radhiyallahu anhu dan beberapa orang lagi.
Maka tiba-tiba orang muslimin ini berkata, tidaklah memenggal oleh pedang-pedang Allah, tidaklah mengambil pedang-pedang Allah daripada musuh-musuh Allah akan haknya. Maksudnya, bahasanya ialah pejuang-pejuang Allah ni, tidak melakukan haknya, yakni membunuh Abu Sufyan. Tak bunuh Abu Sufyan. Abu Sufyan ni antara orang yang licik, antara orang yang licik. Jadi berkata mereka tu, berkata nampaknya pedang-pedang Allah itu tidak cukup untuk mengambil musuh Allah ini. Maka berkatalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi Abu Bakar berada di situ dan berkata, apa sekalian kamu itu berkata kepada Syekh, kepada pemimpin Quraisy, kepada orang tua Quraisy ini, kau cakap macam ni kepada pemimpin Quraisy. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu menginginkan bahawa mereka hormatlah kepada Abu Sufyan, dan Abu Sufyan itu adalah pemimpin. Dan dalam hadis pun menyebut untuk meletakkan manusia pada kedudukannya. Maka datanglah beliau, yakni Abu Bakar, kepada Nabi. Jadi lepas Abu Bakar cakap tu, Abu Bakar kata, apa kau boleh bercakap seperti ini kepada pemimpin Quraisy? Maka kemudian datang beliau kepada Nabi. Abu Bakar sendiri yang datang kepada Nabi. Jadi ini antara orang kata keunikan Sayyidina Abu Bakar. Dia sangat cepat untuk dia sangat cepat untuk meminta pertolongan Allah bahasa. Jadi kadang-kadang dia bercakap, betul, aku cakap itu lebih betul. Betul. Kadang-kadang dia sebut kalimah-kalimah yang ada satu peristiwa, ada orang cakap-cakap, maka dia ada satu peristiwa, ada satu orang dia buat sesuatu yang Abu Bakar tak senang. Maka Abu Bakar cakap pada dia, kata apa ni cakap. Maka lepas pada tu sekejap dia kata, tak boleh ni. Dia tak boleh. Terus dia kata kepada orang tu, tolong maki saya balik seperti mana saya maki kau. Tolong guna kalimah yang sama. Seperti mana aku maki kau tadi, aku guna kalimah tu pada kau, kau tolonglah untuk aku balas balik dengan kalimah yang sama. Itu saya nak bakar. Jadi orang tu tak nak, dia diam, tak nak. Dia kata tolong guna balik kalimah tu, maki aku balik dengan kalimah tu. Orang tu tak nak. Jadi Sayyidina Umar kata, kalau kau tak nak maki aku balik dengan kalimah tadi, aku akan adu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok. Jadi terus dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang ada keliling itu kata pelik macam ni. Dia yang maki kita, tiba-tiba dia nak mengadu kepada Nabi. Jadi bila dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, kemudian Nabi panggil dia orang datang jumpa Nabi. Maka ketika mana Nabi terangkan apa yang Abu Bakar alami itu, Nabi kata memang benar ketika engkau tidak mahu menjawab balik makian dia itu, memang betul lah. Nabi kata betul lah, tetapi sekurang-kurangnya kurangkanlah penderitaan dia. Kurangkanlah penderitaan dia dengan mengucapkan sekurang-kurangnya semoga Allah mengampuni kamu. Dia rasa tu bersalah, ada hubungan dia dengan Allah tu, bila benda tu keluar, dia tak boleh diam. Itu Sayyidina Abu Bakar. Jadi seperti ini, bila Sayyidina Abu Bakar tegur balik kepada orang-orang Islam itu, boleh ke? Apakah kau cakap macam ni kepada pemimpin Quraisy? Lepas tu dia pergi jumpa Nabi. Dia bercerita kepada Nabi. Maka bersabda Nabi, wahai Abu Bakar, barangkali engkau telah menimbulkan kemarahan mereka. Nampak Nabi kata, malah jangan sebut macam tu.
boleh jadi apa yang kau buat tadi menyebabkan mereka marah. Dan sesungguhnya jika engkau menimbulkan kemarahan mereka, sebenarnya engkau telah menimbulkan kemarahan Tuhanmu. Tengok tadi. Apa nak bagi tahu sini? Apa yang nak disampaikan di sini? Inilah yang disebut bahawa hubungan yang rapat atau disebut kuatnya hubungan orang yang susah tadi dengan Allah. Sehingga Nabi sebut, kalau kau menjadikan mereka marah, sebenarnya kau telah menimbulkan murka Tuhan. Nah, hubungan orang yang susah tadi, di sini kan ada siapa? Sayyidina Salman, Sayyidina Suhaib, Sayyidina Bilal, orang-orang yang biasa, orang-orang yang miskin, yang susah. Maka di situ Nabi kata, kalau kau timbulkan kemarahan mereka, maka siap, itu menimbulkan kemurkaan Allah. Sebab itu ada satu ayat dalam Quran. Apa ayat itu, Ustaz? Dalam juz 8 tu, ayat tentang apa? Amarna mutrafiha fafasaqu fiha. Ketika kami ingin menghancurkan sesuatu kaum ataupun sesuatu kampung, ketika kami nak hancurkan sesuatu kampung, maka kami akan jadikan orang-orang yang berkuasa di kalangan mereka berbuat keburukan. Mereka akan kata, maka kami akan berlaku pada mereka itu orang yang berkuasa membuat keburukan. Buat keburukan itu pada siapa? Pada siapa? Pada orang miskin, pada orang yatim, pada anak-anak yatim, pada orang yang dipandang rendah oleh manusia. Fahaqqa 'alaihi al-qawl, fahaqqa 'alaiha al-qawl, maka akan datang ketetapan kami, iaitu kemusnahan. Ditanda sesuatu bangsa akan dibinasakan, orang-orang atasannya akan membuat buruk kepada orang-orang miskin, orang fakir, anak yatim, orang yang tak ada kerja. Itu tanda satu kaum itu akan dimusnahkan selepas itu. Ya, minta maaf, kita sebut itu ayat Quran. Ya, jadi hati-hati. Kenapa? Kerana orang miskin ni hubungan dia dekat dengan Allah. Itu yang nak diberitahu. Sebab itu di sini Nabi pesan pada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, khawatiri engkau, barangkali kalimah engkau menjadikan mereka marah. Kan? Seolah-olah dia macam nak menjaga Abu Sufyan. Kan Abu Sufyan tu masa tu belum peluk Islam, seolah-olah seperti itu. Jadi jaga-jaga, jangan engkau menjadikan mereka marah. Kalau engkau menjadikan mereka marah, engkau telah menjadikan Tuhan marah. Maka kembalilah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kepada sahabat-sahabat yang tadi. Lalu dia pun berkata, tengok, wahai saudara-saudaraku, apakah aku telah menyebabkan kau marah? Tengok, dia punya jujur. Bila Nabi kata tu, barangkali kau jadikan dia marah, dia terus bunyi balik. Sayyidina Salman, Sayyidina Suhaib, Sayyidina Bilal. Maka dia berkata, wahai saudara-saudaraku, apakah aku telah menjadikan kamu marah? Maka mereka berkata, tidak, semoga Allah mengampuni kau. Nampak? Tidak, semoga Allah mengampuni engkau, wahai saudara kami. Jadi nak bagi tahu apa sini? Bahawa sebenarnya orang-orang yang susah, orang-orang yang tak ada pekerjaan, orang-orang yang menderita, ini semuanya adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Sebenarnya satu orang diberi rezeki yang lebih, itu bukan suruh dia jadi kaya. Sebenarnya di mana dia nak guna, tu yang Allah nak tengok. Kalau dia guna pada hamba-hamba Allah yang betul, dia akan berjaya juga dengan berkat orang miskin tadi. Kalau dia guna untuk diri dia semata-mata, itu tak ada manfaat apa pun. Dia siap untuk dibinasakan. Ya, on track untuk binasa. Auzubillah. Kalau dia guna untuk hamba-hamba Allah yang miskin, maka dia mulia di sisi Allah. Ya, jadi sebab itu kadang-kadang kita jangan
Bila Allah beri kepada kita sesuatu, harta, kita jangan ingat orang yang tak dapat harta tu apa? Ada orang dia ingat orang yang tak ada harta tu malas. Dia ingat orang yang tak ada harta tu apa? Saja tak nak cari kerja, saja tak nak harta. Ini sebenarnya penyakit hati. Pakej lengkap tu. Pakej lengkap. Allah bagi dia harta dengan keburukan akhlak. Lengkap. Kalau Allah nak selamatkan dia, Allah bagi dia harta dengan hati yang baik. Sebab itu dah pakej dalam hadis pun dah beritahu. La hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad, maksudnya tidak ada sifat berlumba-lumba. Kita tak perlu nak apa? Hasad kecuali pada dua orang. Pertama, Nabi kata, orang yang Allah beri kepada dia harta, lalu dia belanjakan harta dia kepada jalan-jalan yang hak. Nampak? Itu pakej tu. Ya, dia diberi harta dan dia diberi akhlak mulia. Bagi. Itu pakej mulia. Orang ni layak di hasad. Hasad maksudnya ialah kita cemburu tengok dia. Kita pun rasa kalau nak dapat jadi macam dia pun bagus. Tu. Bukan cemburu sebab dia kaya, tetapi cemburu sebab dia dapat khidmat pada orang susah. Ini. Ya, bukan sebab orang kaya. Kalau sebab orang kaya tak berkhidmat, dia satu lain, satu soft dengan korun, tak ada masalah. Kita buat apa dengki dengan satu korun? Buat apa dengki dengan korun? Tak ada faedah. Kita lihat korun satu soft dengan dia, kita pula dengki dia, nak jadi macam dia. Buat apa? Maksudnya kau sama? Alhamdulillah dari. Tak perlu. Ya? Kalau kita nak hasad satu orang yang mana Allah beri pada dia harta, kemudian dia tak berhenti cari mana orang susah, mana orang saya bantu, mana saya bantu. Dia guna harta dia siang dan malam. Dan begitu juga orang yang kedua, wa rajulun atahu Allahu al-hikmata fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Mana orang yang kedua, orang yang Allah beri dia hikmah, ilmu. Lalu dia mengamalkan ilmu tadi dan dia sampaikan pada orang. Ini pun layak disembunyi. Sebab ada orang ada ilmu tak nak sampaikan pun, ada simpan ke dia sendiri. Dia tak nak sampaikan. Tapi bila dia sampaikan, itu orang yang layak disembunyi. Baik, ini antara hadis yang menunjukkan kepada kita Allah Ta'ala itu dekat dengan orang-orang yang susah. Jadi ketika mana orang susah, ya, dia ingat kelebihan ni, dia akan tenang hati dia. Dia akan tenang hati dia. Baik, seterusnya. Wa an Sahl bin Sa'd radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa kafirul yatim fil jannah hakadha wa asyara bis sababah wal wusta wa farraja bainahuma. Rawahu al-Bukhari. Diriwayat daripada Sayyidina Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku dan orang yang menanggung anak yatim akan berada di dalam syurga seperti ini. 8. Maka Nabi isyarah dengan jari sababah dan jari wusta. Maknanya selepas jari telunjuk, jari apa? Jari hantu lah kan? Dia tak ada lepas jari telunjuk, jari manis, tak ada. Dia lepas jari telunjuk tu jari hantu. Maknanya tidak ada pemisah antara dia. Dia akan bersama dengan Nabi SAW. Jadi ini kemudian orang lupa yang ini. Orang sibuk sembahyang malam. Bukan kata sembahyang malam tu apa ni, rendah, tak. Sembahyang malam tu besar, ya? Tetapi khidmat adalah amal ataupun adalah sifat para anbiya. Para nabi mereka khidmat, mereka memberi makan, mereka memudahkan manusia. Mereka tak ada harta kecuali dibelanja untuk umat. Itu keadaan mereka, ya. Apa yang disebut kafirul yatim, iaitu orang yang menguruskan urusan anak-anak yatim. Suatu kali kita tengok orang-orang soleh ni, dia buka rumah anak yatim.
Dia buka rumah anak yatim atau tempat anak yatim berlindung. Jadi penting, bagus kan. Cuma kalau kita ternampak akhir zaman ni ada kekurangan, kita bertanggungjawab perbaiki kekurangan tu. Bukan kita hapuskan dia. Ada orang dia bersifat menghapuskan. Jangan tengok madrasah ni ada masalah, hapus madrasah. Ya, tengok ni ada masalah, hapus. Itu adalah amalan syaitan. Walaupun dia baca Quran, dia memberhentikan orang daripada beramal. Itu amalan syaitan. Ya. Kalau kita nampak kekurangan, apa kita buat? Contoh, kita nampak jari kita luka, apa kita potong jari kita? Nak buang luka, potong jari, mana ada? Kita balutlah jari kita. Itu sebenarnya Nabi dah bagi tahu, orang mukmin dengan orang mukmin itu seperti anggota, satu anggota, seperti satu badan. Nabi kata orang mukmin dengan orang mukmin seperti satu badan. Maka tuntutan dia ketika didapati ada kelemahan, maka diperbaiki, bukannya dihapuskan. Ya, ini dihapuskan. Tak payah, tak payah. Itu bahaya tu. Ya, jaga-jaga. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كافل اليتيم له ولغيره أنا وهو كهاتين في الجنة وأشار الراوي وهو مالك بن أنس بسبابه والمسطى رواه مسلم. Diriwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang pengurus anak yatim, yang mana anak yatim itu baginya, yakni kaum kerabat dia sendiri ataupun anak yatim itu adalah datang daripada dua orang lain. Aku dan dia adalah seperti ini di dalam syurga. Karena begitu hampir kedudukan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, seterusnya, wa anhu radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان إنما المسكين الذي يتعفف. متفق عليه. Diriwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiadalah seorang miskin itu orang yang mencukupkan dia satu suapan atau dua suapan. Ada orang yang dapat makan satu suap atau dua suap. Orang yang dapat makan sebiji tamar atau dua biji tamar. Tetapi orang miskin yang sebenar ialah orang miskin yang tidak mau minta-minta kepada manusia. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi Nabi nak bagi tahu satu kedudukan. Ya, memang Allah uji manusia itu pelbagai, dan Allah uji manusia itu susah. Namun dia tidak meminta-minta kepada manusia. Dia menyandarkan usaha dia kepada Allah. Dia menyandarkan harap dia kepada Allah. Dan dia berusaha sekadar dia mampu. Ya? Ini orang yang disebut orang yang mahal, orang miskin yang sebenar. Jadi sebab itu sifat orang miskin ini bukan dia ilhah, dia bukan minta, bukan tu. Ya? Itu ada bala juga tu. Tu ada bala juga. Lepas tu miskin yang sebenar, yang kita kata nak dapat rahmat Allah, yang kita kata nak dekat dengan Nabi. Kan Nabi kata, aku akan dibangkitkan di hari kiamat bersama dengan orang miskin. Nabi doa tu, Allah ma'ahini miskinan tu. Ya? Dan matikan aku miskin, dan bangkitkanlah aku bersama dengan orang miskin. Jadi miskin yang dimaksudkan tu macam mana? Bukan miskin yang diarti tidak ada harta, bukan. Tetapi orang yang ketika itu seperti itu, dan dia tidak meminta-minta kepada manusia. Itu yang maksud. Kerana dia punya akhlak. Ini yang mahal. Ini yang mahal. Baik. Dalam riwayat yang lain disebut al-miskinul ladzi laisa al-miskin alladhi yatufu 'ala an-nas tarudduhu al-luqmatu wal-luqmatan wal-tamratu wat-tamratan
walakin al-miskin alladhi la yajidu ghina yughnihi wa la yuqtab bihi fa yatasaddaqu alayhi wa la yaqumu fa yas'al an-nas. Maka dalam satu riwayat yang lain dalam Bukhari dan Muslim, maka disebut bukanlah miskin yang dimaksudkan itu orang yang sentiasa pergi kepada manusia meminta-minta, lalu dia dapatlah satu luqmah, satu suapan, dua suapan, sebiji tamar, biji tamar. Tetapi miskin yang dimaksudkan ialah yang dia ketika dia bekerja dia tidak dapat yang cukup. Dia kerja tapi dia tak dapat yang cukup. Dan orang pun tak tahu keadaannya. La yuftalu bih. Orang tak tahu dia susah. Orang nampak dia kerja. Orang nampak dia hidup macam orang biasa. Tapi orang tak tahu dia tu tak cukup. Maka dia diberi sedekah ke atasnya. Maksud orang seperti ini, mana kadang-kadang ada orang bagi sedekah kepada dia. Dan dia tidak sekali-kali meminta kepada manusia. Dia orang miskin yang dimaksudkan, yang dikatakan mulia, yang dibangkitkan bersama Nabi SAW. Wa anhu radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi SAW, as-sa'i al-armalah wal miskin kal mujahidi fi sabilillah wa ahsibuhu qala wa kal qa'imi alladhi la yaftur wa kas sa'imi alladhi la yuftir. Muttafaqun alaih. Diriwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW, orang yang berusaha atas kebajikan janda-janda, armalah. Armalah ialah wanita janda. Jadi antara orang-orang yang memerlukan, orang miskin, anak yatim, janda. Jadi orang yang menguruskan urusan mereka, orang yang menguruskan urusan mereka, orang yang bekerja lalu rezeki dia dikongsi dengan mereka ni, dan orang miskin tadi, maka Nabi kata dia seumpama orang yang berjihad di jalan Allah. Itu kedudukan dia. Dia berjihad di jalan Allah. Dan perawi berkata, aku menyangkanya berkata seperti seseorang yang berdiri malam, yang bersolat berdiri tidak pernah letih, dan seperti orang yang berpuasa yang tidak pernah berbuka. Nak beritahu hebatnya sebenarnya orang yang guna harta dia sara orang lain. Ini yang kita tak faham. Sebab kita rasa semua harta ni kita punya. Semua harta ni kita punya. Guna ke kita. Pandai-pandai lah kau. Kita rasa. Tak. Sebenarnya tidak. Bukan seperti itu. Maka dia datang dengan penyakit. Dia akan datang penyakit tu. Oh, kalau macam sedap lah. Dia datang penyakit tu kan. Kalau itu sedap lah. Dia sedap lah jadi orang macam tu. Dia kata. Orang susah. Orang lain apa dia tak payah kerja. Orang tolong. Siapa kata dia tak payah kerja. Perasaan tu, itu tanda dia makrur. Dia tertipu dengan apa yang Allah bagi dia. Dia rasa sekarang ni, dia tengok, dia ada tangan kaki dia elok, tubuh badan dia sihat, dia boleh hari-hari pergi kerja dapat gaji. Dia makrur, dia tertipu. Besok pagi dia keluar, jatuh patah kaki, koma. Kerja jadi. Apa dia ingat Allah bagi dia tu sebagai apa? Untuk boleh jadi takabur pada orang. Allah beri itu, syukurlah, itulah jalan kau nak masuk syurga. Kau dah dapat harta lebih. Macam mana nak harta tu akan membawa kau kepada syurga? Inilah jalan dia. Allah dah begitu. Itulah jalan dia bagi orang susah, orang tak ada pekerjaan, orang tak ada. Cuma kalau ada perkara yang tak betul, dibetulkan. Contoh orang tu memang tak nak kerja, itu masalah. Sebab tu Sayyidina Umar zaman beliau jadi khalifah, dia masuk masjid. Bila dia masuk masjid, dia tengok kau kerja apa? Tak ada kerja, dia sebat, dia tu pergi kerja. Dia sebat, pergi. Jadi bukan itu yang kita bicara. Sebab tu biar betul, biar jelas. Orang bekerja.
Orang berusaha, tapi bukan semua orang akan dapat yang sama. Orang berniaga, ramai orang berniaga, tapi ada orang berniaga dapat, ada orang berniaga tak dapat. Orang bekerja, ada yang dapat, ada orang bekerja yang susah. Ini yang dimaksudkan. Dia dah guna usaha dia, upaya dia dah. Jadi lalu pertolongan tu diberi kepada orang susah, yang mana dia guna usaha dia, dia guna tenaga dia, bukan dia saja-saja tak nak. Ya. Maka orang ni lah orang yang mulia. Kan sebab kita dah bicara atas tadi, orang miskin tadi, orang yang tidak meminta-minta kepada manusia, dia bekerja tetapi tak cukup, lalu orang pun tak tahu keadaan dia. Nampak? Ini orang yang dimuliakan oleh Allah. Wa anhu radhiyallahu ta'ala. Jadi kadang hadis ni bagus sebab dia bersihkan hati kita. Biasa kita tak suka orang. Mana kita suka? Kan? Mana kita suka? Jadi itulah sebenarnya karat hati yang kata nak sakaratul maut tu susah kat situ lah. Sakaratul maut tu nak susah, orang kata susah tu seperti mana apa, dan dicabut apa, kain daripada pokok berduri tu. Duri tu apa? Duri kan ada pokok berduri, diletakkan kain pada dia dan diletak, kan? Kan ada tu, ada bayangan daripada sakaratul maut seperti itu. Duri itu apa? Duri itulah cinta-cinta dunia tu tadi, yang tak nak bagi sedekah ke orang, yang tak nak tolong orang, yang rasa harta tu dia punya, itulah duri tu. Itulah duri tu. Kalau satu orang tu dia nak rasa dia mudah sakaratul maut, dia kena pisah dulu. Dalam sini kena pisah dulu. Belum pisah, jangan cerita, jauh lagi. Perjalanan tu jauh lagi. Tak sanggup berpisah dengan harta untuk saudara Islam, tak sanggup. Belum berpisah nyawa untuk saudara Islam, baru berpisah harta tak sanggup untuk saudara. Jadi perjalanan masih jauh. Ya? Sampai bila? Nak kena usaha tu. Sampailah satu masa berpisah nyawa tu kerana orang Islam tak faham. Itu dimulakan oleh Nabi SAW. Lepas tu Nabi kata, aku diperintahkan apa? Memerangi orang sehingga mereka ucap la ilaha illallah. Itu hadis tu bersifat defensif. Hadis tu hadis Nabi mempertahankan orang Islam. Aku sanggup berperang untuk menjaga orang Islam. Ketika mana orang Yahudi, kan hadis itu disebut pada orang Yahudi. Orang Yahudi duduk di Madinah punya lama, tapi menyakiti orang Islam. Sampailah peperangan Khaybar pada tahun 7. Maka Nabi sebut hadis tu. Hadis tu hadis mempertahankan, bukan hadis tu saja-saja nak bunuh orang. Ada orang tak faham. Dia itu, aku diperintah membunuh manusia, memerangi manusia sehingga mereka ucap la ilaha illallah. Oh, maknanya kalau nak jumpa orang kafir bunuh. Bukan tu. Hadis tu bukan bicara dia seperti itu. Hadis tu ialah ketika mana orang Islam tu sentiasa dikhianati oleh Yahudi yang ada dalam Madinah tu, sentiasa. Dah buat baik pun dikhianati. Orang Islam tak ada buat apa dengan Yahudi, tapi orang Yahudi sentiasa dah duduk bersama, dikhianat. Maka Nabi akhirnya bangun mempertahankan setelah peperangan. Setelah habisnya Khandaq, Nabi pergi kepada Bani Quraizah dulu. Kemudian berlaku bahawa mereka pindah ke Khaybar tahun ke-7 Khaybar. Ya. Baik. Wa anhu radhiyallahu ta'ala anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala syarru ta'amul walimah yumna'uha man ya'tiha wa yud'a ilaiha man ya'baha wa man lam yujib da'wata faqad 'asa Allah wa rasulahu. Rawahu Muslim. Wa fi riwayat fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu min qawlihi bi'sa ta'amul walimah yud'a ilaiha al-aghniya wa yatrakul fuqara. Baik. Ini ada satu riwayat tentang tengok beza kan. Tengok apa yang Nabi sebut daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW baginda bersabda, seburuk-buruk makanan adalah makanan majlis kenduri kahwin.
Seburuk-buruk makanan adalah ta'amul walimah, makanan kenduri kahwin. Yang macam mana? Bukan yang makanan buat kenduri kahwin tu dah makanan buruk. Bukan. Apa maksudnya makanan yang macam mana jadi buruk tu? Buat kenduri kahwin yang macam mana? Yang jadi buruk makanan tu Nabi kata. Dalam riwayat disebut yumna'uha man ya'tiha, mana dihalang orang yang datang. Ada orang datang nak pergi makan, dia tak bagi. Dia tak bagi. Dan dijemput kepada kenduri tersebut orang yang tak perlu. Orang tu dia hidup selesa, dia tak makan kenduri pun dia hidup. Dia jemput orang yang boleh yang kaya lah. Dan barang siapa yang tidak menyahut jemputan, maka dia telah memaksiati Allah dan Rasul. Dia nak beritahu hak orang Islam. Baik, dalam riwayat yang lain daripada Bukhari dan Muslim daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka sabda Nabi, seburuk-buruk makanan ialah makanan walimah yang dijemput orang yang kaya dan dibiarkan orang miskin. Dia khususkan macam tu. Orang kaya dijemput, orang miskin diharap. Kalau kita jemput kerabat tak ada masalah, orang ada hubungan kita tak ada masalah. Tapi biarkan tu, kita bukan kelaskan orang kaya saja, itu tak boleh. Wallahu a'lam. Sekadar itu dulu jadi mudah selak-selak. Mudah-mudahan apa yang kita dengar, apa yang kita dapat, mudah-mudahan diberi taufik Allah Ta'ala untuk kita amalkan dan sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa la taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.